Okey. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, baik. Ini sudah potong. Kita tengok apa yang hasil rotinya. Oh, alhamdulillah dah lembut, gebu. Okey, jadi inilah hasil mini kima bun. Jadi apa pendapat roti kima bun wholemeal? Lembut Dagingnya tak kari ya? Kat orang Malaysia okey lah. okey. Awak nak rasa bun kima bun Mexican kima bun saya tak? Nak, awak Okey. buat ke? Ya, saya buat. Itu kreativiti saya buat. Sila rasa. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Kita tunggu apa feedback daripada Ustazah Ramah Ya. Lembutnya. Okey, bagaimana rasa? Sedap, lembut. Inti dia sedap. Ya, inti. Lepas tu ada ranggut-ranggut. Ya, ranggut ya, itu letak tortilla namanya. Tortilla cheese. Cantiknya awak buat. Ya, dua-dua hiasan ni kami buat. So, Cikgu Ramah okey tak? Okey rasa? Okey. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Apa pendapat tentang apa kima bun? Roti dia lembut, sedap. Dia lain daripada yang lain. Dia lembut, bukan macam lembut roti putih. Dan dia tak kering macam roti wholemeal biasa. Sedap. Dia punya inti pun sedap. Ada rasa pedas-pedas sikit. Ada rasa manis daripada roti tu. Memang ngam lah. Sedap. Okey, terima kasih. Sedap tak? Sedap lah, tapi tak habis. Ada rasa keropok tu tak? Okey tak? Boleh buat macam ni? Okey. Inilah Mexican kima bun. Cuba tengok yang dalamnya. Boleh, silakan. Kalau awak dah nak rasa. Ada apa ni? Yang ni inti kima. Yang ni letak ayam. Lagi. Lepas tu yang kedua hiasan ni letak tortilla cheese. Okey. Lepas tu kami letak sos ni. Kami letak honey mustard, yogurt sauce. Dua-dua kami letak. Dua-dua saya letak. Saya rasa Boleh, silakan. Okey, bagaimana rasa? Lagi? Baik, flavor, okey. Okey. Kamu dah makan tu? Belum lagi, nanti saya akan rasa lah. Sabar Tengah siapkan ni dulu, nanti saya akan rasa. Nanti kamu nak jual ke? Tengok dulu kalau ada siapa yang nak rasa, ada siapa yang nak beli. Sedap. Okey. Boleh jual. Boleh. Nanti kamu jual Ya, insyaAllah. Silakan. Terima kasih Okay, thank you. You're welcome. Hai Haikal. Hai. Sedap tak Mexican kima bun cikgu? Sedap. Cuba Haikal makan. Okey, terima kasih. Sedap tak roti ni Alif? Alhamdulillah sedap. Ia lembut, tekstur dan beraroma. Ya. Isi inti ayam kima ni macam kat kedai mamak yang tu kalau kima ayam tu boleh je buat makan dengan roti canai atau capati pun boleh. Tapi ni kita buat kelainan kan? Tapi ni kita buat kelainan. Kita pakai apa? Roti bun. Kita buat roti bun. Inilah. Lepas tu kita tambah lagi dengan sos apa? Yogurt sauce dan honey mustard sauce. Okey, sedap lah. Ya, alhamdulillah sedap. Okey, terima kasih Alif. Sama-sama Cik Leda.